Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini 15 Oktober 2025, Yop berkesempatan datang hadir ke sini di SHL Coachwork Ipoh Perak. Setelah lama kita buat review bas panjang-panjang, hari ini terbuka hati nak buat review untuk version panjang lah. So hari ini ada dua buah bas dua tingkat yang dimiliki oleh KPB Express yang akan meluncur di atas lebuh raya pada petang ini. So unit yang pertama adalah yang dalam video kita sekarang, iaitu warna kuning yang bernombor pendaftaran SMT 815, berwarna kuning dan juga warna hitam. Kita nantikan lagi sebuah yang berwarna merah dan juga warna hitam. So inilah lagi sebuah bas yang Yop cakap tadi, KPB Express versi merah hitam sangat-sangat cantik. Kita dapat angle yang menarik. So sekarang tengah setting untuk handover lah, tengah-tengah hari ni. Pukul 1.10 tengah hari ni. Sangat cantik. Warna yang sangat terang untuk kedua-dua buah bas KPB Express. Kita sambung balik review kita. Kita tengok bahagian belakang untuk bas KPB Express versi warna kuning ini, SMT 815. Seperti biasa, kalau bahagian bumper untuk A series macam ni lah, dia ada bumper, dia ada dua lubang adjust tipu-tipu yang menggandingkan warna putih dan juga warna hitam. So kita tarik ke tengah bay engine, dan belakang pun simple saja, hanya tertulis KPB Express di bahagian atas, Emlus Kenya dan laman sesawang KPB Express, www.kpbexpress.com, dan juga nombor telefon untuk dihubungi 0147708115. Sekarang kita beralih ke bahagian sisi untuk bas KPB Express dua tingkat ini yang berwarna merah dan juga warna hitam. Sama saja macam warna kuning, cuma dia orang tukarkan color lah, kepada kuning, daripada kuning ke warna merah. Bahagian belakang sangat garang dan simple saja. Ada stripe-stripe yang berwarna hitam, warna putih, dan tertulis www.kpbexpress.com. So bahagian tengah penuh dengan warna hitam untuk bahagian atas dan bawah warna merah KPB Express, dan yang paling syok sekali kita tengok ada tulis di situ strategic partner SHL Coach. Okey, sekarang kita tengok bahagian hadapan ataupun mata bertentang mata dulu untuk QRW815 bas dua tingkat berwarna merah hitam ini. Perlahan-lahan kita bahagian cermin ke tengah ada LED board tertulis welcome, selamat datang, dan di bahagian atas sekali tertulis KPB Express. Kita tengok pula untuk yang warna kuning. Sebelum tu kita undur ke belakang untuk tengok wajah penuh kedua-dua buah bas dua tingkat yang dimiliki oleh KPB Express. Okay guys, so sekarang kita tengok mata bertentang mata untuk SMT 815 version kuning diraja, kuning hitam. So sama saja macam merah, jadi ada kerja finishing sikit. So abaikanlah nampak ada kerja finishing. Jadi kita cuba tengok wajah penuh untuk KPB Express versi warna kuning hitam ini, dan yang ini sebelah dia QRW815 versi bas dua tingkat. Kata silap ini yang batch yang pertama lah untuk bas dua tingkat version A series dalam keluarga KPB Express. So sekarang kita berada di bahagian tempat duduk pemandu bas tempat duduk pemandu bas untuk bas versi warna kuning hitam ni, kuning hitam. So ini adalah steering untuk Scania New Bus Generation, panel meter. So ada kamera 360 kat sini, CCTV, dan ini dia aplikasi entertainment Funtoro. So sekarang kita berada dalam bas dua tingkat KPB Express versi kuning diraja, kuning hitam lah. So boleh nampak lampu welcome light, bukan welcome light,
lampu orang kata signature lah untuk model The Arc series. So yang tadi saya masuk ke dalam tu, kalau boleh nampak lah, dia lampu LED sama dengan color body lah, warna merah. So yang ini body warna kuning, maka lampu di bahagian belakang ni juga berwarna kuning. Nampak? Pantul cahaya guys kat atas tu. Okey. So seat yang sangat selesa, sudah tentunya dibuat oleh Damron Sleep yang berwarna hitam dan mempunyai lining berwarna kuning dan tertulis KPB Express di setiap tempat duduk di dalam bas ini. Ini ada 4 seat yang tersusun di bahagian belakang sekali, di bahagian tempat duduk bawah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tempat duduk, semuanya di bahagian bawah, manakala bakinya di atas. So total semua 45 tempat duduk. Yang tu kita tengok balik menjangau lagi. Warna merah hitam bas. Lagi sebuah ada dekat luar. So yang ini bahagian bawah. Sekali lagi kita tengok. Dan ini trademark untuk bas 2 tingkat akan ada aklik ataupun lampu yang cantik ni di bahagian atas atau ceiling ini. So jom kita pergi tengok tempat duduk pemandu pula. So ada tempat rehat pemandu belah sini. Ini ada mungkin boleh letak baju dan sebagainya. Okey, jom kita naik bahagian atas. Tadi kita dah tengok bahagian bawah. Sekarang kita tengok bahagian atas. Sama saja seat yang digunakan. Seat Damron. Sudah tentu yang selesa. Macam kulit kulit yang ni ada fabric sikit lah. Berwarna kuning. So jom kita tengok sampai ke belakang. Belakang sekali ada 4 tempat duduk. Yang ni pandangan daripada belakang. Saya duduk dekat seat yang belakang sekali ni. So ini kalau tengokkan leg rest dia boleh tahan jugalah, besar juga saya duduk itu saya terpaksa melunjur. So memang orang kata luas antara tempat duduk. 45 penumpang untuk bas 2 tingkat ni. Bas ni pun panjang, version 13.5. So alhamdulillah selesa, insyaAllah selesa untuk para penumpang yang akan menggunakan perkhidmatan bas KPB Express ini. Kita tengok apa yang ada di setiap tempat duduk yang dibuat oleh Damron Sleep ni. So yang paling penting sekarang, ini dia tali pinggang geledah. Jangan lupa untuk klik kalau tak pakai 300 melayang. So ada handrest. Ni dia, boleh angkat ke atas. So yang ni dah fix lah, tak boleh cabut. So yang tengah ni boleh angkat, boleh letak bawah. Nak angkat lah bila nak letak air mineral boleh letak kat sini. So kalau siapa yang nak charge telefon ataupun gadget anda, di sini ada dua USB charger port disediakan. Okey, so sekali lagi ada jaring. Ni dia tempat letak kaki. Kita dekat sikit. Yang ni dia, tarik sikit. Okey, begitu. So insyaAllah selesa lah ketika anda menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh KPB Express ini. So sekarang kita tengok luggage compartment untuk bas 2 tingkat ini. Dia ada lampu safety tu, lampu kelip-kelip tu bila salah sebuah luggage compartment dibuka. Dan kali ini special untuk 2 tingkat bas 2 tingkat KPB ni ada CCTV ada CCTV, 2 CCTV. Kalau sebelum ni kalau tak silap saya tak nampak lagi CCTV berada di bahagian luggage compartment. So mungkin company lain boleh ikut cara yang dibuat oleh KPB ini. So ada sebuah CCTV di sini dan di atas sana. Dan inilah dia reka bentuk dan keluasan yang ada pada bas 2 tingkat yang dimiliki oleh KPB Express. So kita tengok feature-feature yang ada pada bas ini. Yang paling penting sekarang ni tu dia speed limiter ataupun speed limiter device SLD 90 km sejam sahaja. Ada GPS, ada ADAS, ada USB support dan sebagainya. So inilah dia wajah penuh untuk kedua-dua buah bas 2 tingkat yang terbaru dalam keluarga KPB Express. Dan hari ini juga terciptanya satu sejarah dalam keluarga KPB Express, kerana sebelum ini mereka tiada bas versi 2 tingkat. Mereka cuma ada
bas versi high deck kalau tak silap saya pada satu masa dahulu. So tahniah sekali lagi KPB Express dengan peluncuran 2 buah bas baru pada hari ini. Sebuah berwarna merah dan sebuah lagi berwarna kuning di Raja. Kali yang tengah in sekarang ni, warna kuning ni. Kita tengok banyak syarikat bas Express yang menggunakan warna kuning ini. So terbaik KPB Express. Kalau ada lagi bas-bas yang terbaru untuk direview, bolehlah hubungi ataupun panggil Legasi Bas Malaysia Mr. Basyo DM untuk membuat review di sini ataupun di mana-mana sahaja. Terima kasih sekali lagi SHL. Terima kasih KPB Express. Kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Assalamualaikum.